Waalaikumsalam. Sekali lagi kita berjumpa di podcast Sana Sini. Seperti biasa saya Siva Chandran. Saya Siva Murugan Pandian. Dan harap penonton dapat like, share dan subscribe podcast kami supaya kami boleh bawa lebih banyak isu-isu sensasi dan semasa untuk kebaikan anda semua. Dan lagi satu, hari ini kita nak bincang Prof tentang isu insiden kebakaran Putra Heights. Dia menggemparkan negara. Kita lihat baru-baru ni suddenly tak pernah kita lihat dia api merebak berapa meter, 40 meter. Lebih kurang 40 meter I think, tak silap saya. And jumlah mangsa dia, rumah lebih kurang 437 rumah terbabit dan 81 rumah tu musnah sepenuhnya. Dia ada dua site. Kalau saya dah pergi lawat kawasan tersebut, ada dua site, satu sebelah taman dan satu tu belah kampung-kampung. Dua-dua belah pun kesan dia agak teruk. Jadi lebih kurang 145 individu cedera dan 63 ni dimasukkan hospital. Ada third degree burn, fourth degree burn pun ada. Saya lihat ada semalam satu interview, saya lihat satu pakcik dia cakap, dia nampak sebelah sini semua bakar. Jadi melecur lah kan. So saya rasa insiden seperti ini boleh dielakkan. Tapi malangnya kita tidak dapat tunjuk jari siapa yang buat silap, tapi terdapat kelekaan, terdapat carelessness dalam negligence dalam mengendalikan apa dikatakan safety aspect of the pipe tersebut. Jadi ada orang kata disebabkan kontraktor dia tersilap korek lubang dan gas tu leakage, terbakar disebabkan rokok, putus rokok sebagainya. Ada orang kata disebabkan mercun. Ada banyak teori, banyak accusation. Kita tunggu pihak polis untuk buat penyiasatan dan juga bagi laporan sepenuhnya. Tapi pandangan saya lihat kesian, simpati terhadap apa dikatakan mangsa-mangsa tersebut. Mereka ni kebakaran ni, rumah mereka musnah, rumah mereka termusnah, terbakar dan harta benda mereka rosak tu bukan disebabkan mereka, tapi disebabkan orang third party dan bukan salah mereka pun. Jadi memberi impak. Satu hari habis harta benda mereka, habis kehidupan seperti biasa mereka dah habis dah. Jadi pada pandangan saya Prof, saya rasa ada pihak yang patut mengambil tanggungjawab. Sebelum tu saya nak tahu apa pandangan Prof. Tak, saya setuju. Dalam konteks ini barangkali pihak yang benar-benar merasakan mereka bertanggungjawab harus keluar dengan segera membantu mangsa. Kita dah tengok ia berlaku raya kedua dan sudah sehingga kini koordinasi di antara pelbagai pihak sedang cuba dilakukan, khususnya oleh kepimpinan kerajaan negeri. Tapi yang penting adalah apakah wajar pihak yang perlu bertanggungjawab segera keluar dan juga membantu memastikan bahawa perkara ini diatasi. Yang penting di sini ia bukan sekadar kecederaan fizikal, ia juga membawa kepada soal kesihatan mental, tekanan kepada keluarga yang terbabit dan juga kehilangan penginapan, kenderaan, kesemuanya sekelip mata. Barangkali koordinasi yang lebih peka kepada kedudukan ini harus diperlihatkan supaya mangsa tahu ada pihak yang benar-benar prihatin. Memang banyak pihak yang datang keluar cuba memberikan bantuan dengan segera. Malahan Perdana Menteri sendiri turun petang itu bersama dengan beberapa pemimpin kerajaan negeri. Itu saya rasakan sesuatu yang perlu diberikan penghargaan. Tapi waktu yang sama keputusan segera perlu diambil kerana mereka perlukan tempat untuk tinggal. Macam YB katakan tadi, ada yang tak boleh balik. Rumah tu dah hangus sepenuhnya. Tak boleh ambil. Total loss. Jadi macam mana kita nak ganti? Memanglah ada pihak menyatakan bahawa akan segerakan usaha untuk memulihkan semula rumah-rumah mereka, tapi ia makan masa. Ia tak boleh berlaku dalam seminggu dua. Yang penting adalah perlu disegerakan satu tempat yang selesa, kerana ia bukan sekadar membabitkan seorang dua, ia membabitkan juga wanita, kanak-kanak yang perlu pergi sekolah walaupun kenderaan disediakan. Tetapi wajarkan dalam konteks ini Petronas sendiri keluar untuk menyegerakan
proses untuk memastikan mereka ini terjamin dari sudut diberikan keyakinan kepercayaan, kerana ini membabitkan Petronas walaupun penyiasatan belum habis, kita tunggu hasil penyiasatan, tapi waktu yang sama dari sudut corporate responsibility, tanggungjawab korporat oleh sesuatu badan, bukan saja Petronas, barangkali yang lain juga boleh datang, termasuk apa yang dicadangkan oleh YB, syarikat insurans, mungkin boleh menampakkan peranan mereka. Tapi insurans ni bergantung sama ada penghuni rumah tersebut ada tak dia beli insurans daripada insurans bencana alam atau kebakaran secara spesifiknya. Tapi kalau tiada, apa pilihan? Mungkin insurans rumah mungkin boleh buat perundingan, kerajaan boleh buat perundingan, mungkin dia boleh buat perundingan untuk memberi compensation, kelonggaran untuk buat claim dan juga untuk membaiki rumah tu. Kalau seperti yang dicadangkan oleh Prof tu, Petronas mengambil tanggungjawab CSR mereka dan memperbaiki semua rumah-rumah di sana tu, mungkin kosnya tinggi, tapi saya percaya Petronas mampu untuk berbuat demikian, dan itu merupakan infrastruktur Petronas, dan walaupun ada pihak lain yang mengakibatkan insiden tersebut, tapi saya rasa Petronas wajar mengambil tindakan dan juga tanggungjawab, kerana menjadi tanggungjawab Petronas untuk menjaga infrastruktur mereka. And itu very sensitive, highly sensitive infrastructure. Pipe gas tu amat penting. Jadi saya percaya Petronas, kalau boleh, ni cadangan daripada kami, mungkin Petronas boleh mengambil tanggungjawab terhadap insiden tersebut. Bukan mengambil tanggungjawab bermakna mereka admit mereka yang lakukan benda tu, tapi secara CSR untuk membantu mangsa-mangsa di sana untuk mereka kembali kepada kehidupan biasa dan juga membaiki rumah-rumah mereka. Itu pandangan saya. Mungkin juga konsortium antara syarikat oil and gas bila melihat ini berlaku kepada Petronas, kenapa tidak yang lain juga datang untuk membantu supaya menampakkan mereka itu mempunyai satu hubungan yang rapat, supaya diangkat soal memelihara keselamatan, kesejahteraan mereka yang terkena daripada kesan apa yang berlaku. Mungkin di sini perlu menampakkan syarikat-syarikat lain juga datang bersama dengan Petronas, walaupun ramai yang menyatakan bahawa ini tanggungjawab Petronas, tapi mungkin ubah sedikit, lakukan satu konsortium kerjasama dengan syarikat-syarikat yang lain bersama CSR yang bersama ke arah untuk memulihkan keadaan yang membabitkan mereka. Betul. Sebab Petronas, saya percaya dari kapasiti mereka, capability mereka, saya rasa mereka boleh, kalau nak ada CSR, boleh menyelesaikan masalah ni dan bantu memulihkan keadaan rumah-rumah di situ. Tanpa mengharapkan sesiapa, tapi begitu bagus jugalah kalau syarikat-syarikat gas lain yang sanggup bersama-sama dengan Petronas, bukan saja syarikat berkaitan dengan oil and gas, tapi semua syarikat-syarikat, misalnya Vincent Tan, Anda Berjaya datang telah memberi 3,000 bantuan, 3,000 dan sebagainya, tapi untuk aspek yang lebih besar, untuk memulihkan rumah. Sekarang masalah di sana rumah, mereka tidak dapat kembali ke rumah. Cuma hari ini saya lihat ada 200 orang penghuni saja dibenarkan kembali ke rumah, dan lebih kurang 50-60 orang tu rumah dia total loss, dia tak boleh masuk ke rumah. Jadi mungkin kita boleh fokus kepada 60 rumah ni untuk bantu mereka untuk mengurangkan beban atau membaiki rumah mereka, untuk mereka kembali kepada kehidupan normal mereka. Seperti yang saya cakap, ini bukan salah mereka. It's not their fault. If somebody else has created this, mereka jadi mangsa. I was there. Saya pada hari tersebut, hari kedua hari tersebut, saya di kawasan tapak insiden tu, di luar bersama YB Prakash, Adun Putra Heights, Adun Kota Kemuning. Saya pergi ke kuil depan tu, saya lihat banyak orang berkumpul di sana. Dia guna pusat sementara untuk for medical dan sebagainya. Saya lihat kesian mereka tu. Mereka daripada satu, trauma daripada impact tersebut, daripada insiden tersebut. Keduanya, mereka tak tahu apa nak buat sebab mereka kehilangan semua. Overnight dah habis. Sebelah sana, sebelah kampung. Saya lihat, saya percaya banyak kerugian, kerosakan di sana. Jadi mungkin Petronas, seperti yang kita cadangkan daripada sana sini, mungkin Petronas boleh mengambil tanggungjawab dan memulihkan
dan juga mengurangkan beban mangsa-mangsa tersebut. Dan saya juga dimaklumkan setakat hari ini 10 hari bulan cuma mangsa-mangsa tu hanya telah menerima RM3,000 daripada Tan Sri Vincent Tan dari Berjaya, dan sumbangan-sumbangan lain yang telah dijanjikan tu belum mereka menerima. Tapi saya telah membuat panggilan kepada YB Prakash, Adun Kota Kemuning, dan saya tanya kepada beliau penjelasan. Beliau kata akan diberikan dalam masa berapa hari, kerana terang mereka mengumpul maklumat-maklumat butiran tentang mangsa-mangsa. Itu satu. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pasukan-pasukan bomba, polis, sukarelawan yang bertungkus lumu sampai sekarang, sampai hari ini. Sampai hari ini mereka masih berpusat di sana menjaga keselamatan, memastikan mangsa-mangsa tu, kebajikan mangsa-mangsa tu terjaga, dan juga masjid yang menjadi PPS ditukar menjadi PPS yang menjaga semua orang. Saya ini menunjukkan kekuatan kita sebagai satu masyarakat, ya. Kalau sesuatu berlaku, kita akan bersama-sama dalam membantu sama sendiri. Itu dari sana sini kita mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih dan juga syabas kepada pasukan-pasukan penguat kuasa dan juga bomba, polis dan sebagainya. Ya. Prof, ada anything you want to add? Ia berlaku waktu cuti dan sudah pastilah pengorbanan pihak berwajib ini harus kita hargai. Harus diberikan pengiktirafan. Bomba, polis, tentera, sukarelawan, semua kementerian, agensi berwajib telah tampil untuk bersama memastikan bahawa yang diutamakan adalah soal kebajikan, soal mengatasi masalah yang tiba-tiba berlaku tidak dijangka, tapi tidak mustahil. Dalam konteks ini masing-masing boleh bersama. Kuil digunakan, masjid digunakan, banyak ruang digunakan untuk bersama, dan di sinilah menampakkan bagaimana kita boleh mempunyai sifat kebergantungan, kemufakatan antara satu sama lain, dan kita harap koordinasi di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, badan-badan bukan kerajaan dan juga yang lain akan dapat dipertingkatkan secara berterusan supaya mangsa dapat kembali pulihkan keyakinan, kepercayaan mereka. Walaupun kita tahu mudah untuk diperkatakan, sukar untuk diperjelaskan, tapi harapan kita adalah mereka dapat kembali kepada kehidupan yang pernah mereka lalui dalam kadar masa yang segera. Saya suka dengan cadangan kita tentang Petronas mengambil tanggungjawab itu, Prof. Kerana insiden sebegini bukan selalu berlaku, tapi dah berlaku sekali. Saya rasa ini kali pertama berlaku. Sebelum ni pernah berlaku sekali, saya tak pasti kat mana, tapi ini kali kedua dikatakan, tapi ini terbesar. Jadi Petronas harus mengambil satu tindakan proaktif, menyediakan satu dana di bawah mereka. Bukan saja Petronas, Gas Malaysia, infrastruktur yang sensitif, yang punya yang memerlukan keselamatan dan sebagainya, harus mengenepikan dana untuk bencana-bencana sebegini. Supaya di masa hadapan kalau berlaku, sepatutnya tidak berlaku, kalau berlaku mereka ada dana untuk membantu secara terus mangsa-mangsa tersebut. So pandangan kita, Petronas boleh mengambil tanggungjawab under CSR dan menyelesaikan masalah ini, membantu mangsa-mangsa di sana dengan memulihkan rumah-rumah mereka, khususnya rumah-rumah yang telah musnah habis. Itu pandangan kami. Okey, Prof. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton-penonton. Kita di episod yang 56. Kita akan berjumpa di episod 57 dan harap penonton-penonton dapat like, share dan juga subscribe podcast kami. Sekian, terima kasih.